Kami pergi Pulau Redang time tu. Kami tidur kat resort malam tu. Paling belah sana akak tengok berdiri sebelah kawan akak tu. Panjang daripada bawah sampailah ke bumbung. Dia tengok je kawan akak tengah tidur time tu. Daripada kecil dengannya memang akak boleh nampak benda-benda tu lah. First kali akak pernah nampak adalah benda yang besar. Mata dia merah. Dekat bilik yang tu. Pernah satu malam time tengah baca Yasin ada nampak benda terbang kat atas. Setiap kali solat dia main depan muka. Bila buka azan jadi panas. Rupanya rahim akak pun diikat waktu tu. Kata sebab tu susah nak pregnant. Sihir tu ikat rahim kita dengan rambut. Rupanya yang menghantar tu menggunakan 2 bom siap. Dia baca-baca tiba-tiba kat meja makan tu juga sak kena. Mata akak terus dekat bapa akak mengilai kat situ juga. Penduduk kampung Pokok Pasti Cinderian Perak diterbangkan syahadat tiada sebarang unsur jenayah dikesan namun tinjauan berterusan tetap dilakukan. Sementara itu Ketua Polis Melaka Dato' Sultan Seram Setempat. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke dalam Seram Setempat, cerita seram di lokasi anda. Okay, untuk episod kali ni dia agak special sikit sebab ini adalah first episod yang aku anonymouskan guest kita. Ini kira macam confession series lah. Dia tak ada kena-mengena dengan seram setempat sebab kita akan terus straight away kepada kisah guest kita ni. Sebab aku perasan ramai yang DM yang kata, bang, saya nak cerita kisah seram juga tapi saya tak ada kisah seram setempat benda semua. Dia nak cerita kisah yang dia pernah lalui. Kebanyakannya cerita-cerita diorang ni menarik. So aku decide untuk adakan di segmen lah tapi still under seram setempat, and kita akan sembunyikan identiti sebenar guest kita tu. Okay, kali ni aku bersama dengan guest kita. Aku pakai nama, bukan nama sebenar lah. Kita berkenalan dengan Kak Ain. Hai, Assalamualaikum. Okay, Kak Ain, sihat lah? Sihat, Alhamdulillah. Kak Ain asal daripada mana? Baling, Kedah. Baling, Kedah. Ya. Baling ni asal-usul nama Baling daripada Raja Bersiung, betul? Betul, selalu famous memang Raja Bersiung lah. Raja Bersiung. Sebab orang Baling, Raja Bersiung ni Baling dia punya taring tu kan, sebelum dia lari dan menghilangkan diri. Betul. Hari tu saya ada interview guest juga daripada Baling. Dia pun tak tahu yang sejarah tu. Sejarah kenapa nama tempat tu Baling. Faham? Okay Kak, apa yang akak nak share kan dengan kita orang? Okay, pengalaman ni macam akak punya pengalaman sendiri. Akak dekat sikit mic lah. Okay, akak punya pengalaman sendiri. Okay, daripada kecil dengannya memang akak boleh nampak benda-benda tu lah. Daripada kecil. Jadinya bilanya perasan, bila setiap kali kami balik kampung, start daripada umur 2 tahun tu, bila balik je kampung asal malam, mesti menangis. Balik je kampung asal malam mesti menangis. Oh, daripada umur kecil lagi parents. Teriak je lah dulu kecil. Parents tak perasan lah. Start perasan. Dia kenapa macam ni? Dia kenapa macam ni? Okey, lepas tu daripada kecil tu berubat sampailah ke besar. Asal pergi ke sini teriak. Asal pergi ke sini teriak. Lepas tu baru perasan bila akak start perasan dah jam 4, akak boleh nampak benda-benda dalam macam-macam bentuk. Contoh macam mana? Yang first time lah yang akak ingat, macam mana akak boleh nampak? Yang first kali akak pernah nampak adalah benda yang besar, hitam. Mata dia merah. Okay. Tempat kat mana dia duduk? Dekat bilik ayak tu. Kat rumah. Kat rumah, kat bilik ayak. Tengok, lepas tu bagi tahu mak, kata mak, ibu, ada benda dalam tu. Kata ada apa? Buat tak tahu je lah. Start pada tu lepas perasan, okey, akak boleh nampak sebenarnya benda tu macam tu. Lepas tu pernah sekali kan toilet jamban orang dulu kan kat luar kan. Jadinya kami malam-malam dalam pukul 10 nak pergi toilet tu, pukul 11 nampak ada cik po kat belakang tu. Dia kalau nampak ni biasanya akak nampak secara random ke ataupun macam kat dalam movie-movie kan, biasa orang cakap siang-siang pun dia nampak dia ada kat mana-mana ke masa-masa tertentu, waktu malam sahaja ke macam mana? Waktu kat kecil dulu, waktu zaman kecil tu dia random. Tapi selalunya waktu malam dia keluar. Waktu malam kan dalam pukul 11, pukul 12 tu, kemuncak dia dalam pukul 3, 4 pagi tu ada mai. Dia tunjuklah diri dia. Macam kat rumah nenek, kat rumah tok kami kat Baling tu, dia punya tempat yang paling ni kat atas. Tingkat atas. Bumbung. Dulu kan rumah kan ada 2 tingkat kan. Satu kayu, satu batu bawah. Jadi kat belah atas yang belah kayu tu.
Yang atas kayu tu, memang itu dia. Spot dia. Namp- Dia tengok dia. Banyak ke macam dia biasa seko-seko ke biasa? Dia main tengok jenguk. Weh. Dia tengok kita tengok macam kita dah faham lah. Lepas tu mula start macau, teriak malam. Jadi memang tak boleh duduk. Tak tenang Tak juga. tenang. Sentiasa nampak macam tu kan. Sampailah masuk tingkatan 1, masuk asrama pula. Masuk asrama, faham lah asrama macam mana kan. Keadaan asrama tu sendiri. Belakang asrama tu hutan. Pernah satu malam tu kami buat, kan selalu kan asrama kan setiap malam Jumaat kan bawa baca Yasin apa semua kan. Time tengah baca Yasin ada nampak benda duk terbang kat atas. Ush. Dia lalu dekat atas semua orang. Telefon mak malam tu juga suruh main ambil. Takut. Saya first time nanya interview orang yang boleh nampak clearly. Sebab sebelum ni ada guest saya yang dia kata dia boleh nampak tapi dia bukan nampak clear lah. Dia sentiasa kelibat tapi senang nampak. Ya. Memang kalau daripada kecil tu memang duk nampak sedia lah. Cumanya ada kebanyakan benda yang akan nampak tu muka tak jelas. Nampak bentuk saja. Muka tak jelas pun. Tapi selalu yang akan jumpa Cik Po banyak lah. Cik Po, Cik Pon. Cik Pon. Malah nak sebut nama betul. Ya, betul. Lepas tu selalu yang hak besar lah macam hantu raya dak. Biasa besar berbulu. Besar berbulu. Macam tu kan. Itulah. Cumanya setakat ni tak biasa duk kacau teruk lagi lah. Duk dia cuma tengok parti lah. Macam parti tengok okey, macam benda tu bila akak nampak, pernah tak macam benda tu perasan yang akak boleh nampak dia? Perasan. And bila dia dah tahu macam tu, dia kacau ke macam mana ke? Ada, dia tengok kita lah. Oh, dia boleh tahu siapa yang nampak dah? Ya, dia tengok je lah. Dia Uish. tengok je. Cuma antara satu pengalaman yang akak pernah hadap, waktu tu kami waktu ni umur berapa time ni? Umur 19. Kami pi Pulau Redang time tu. Kebetulan time tu kami tidur kat resort. Malam tu dah sonok-sonok kan, main pantai apa semua. Malam tu akak tak boleh lena. Rupanya bila akak paling belah sana, akak tengok satu benda berdiri sebelah kawan akak tu, panjang daripada bawah sampailah ke bumbung. Dia punya tinggi tu, rambut panjang. Dia tengok je kawan akak tengah tidur time tu. Itu antara satu pengalaman lah yang akak pernah nampak. Lepas tu waktu ni sebelum kejadian ni, sebelum akak tutup semula hijab akak lah. Sebab time tu dah tak tahan sangat dah. Last sekali waktu tu umur 19 jugalah. Umur 19 kami pergi Melaka. Pergi Melaka, pergi tengok malam tu, pergi kedai mamak, lepak sampai tengah, memang lewat malam lah. Pergi balik, nak cari jalan balik, nak pergi balik hotel, kami pusing jalan ni sama. Tak jumpa jalan balik. Uish. Ni dekat mana? Kat jalan raya ke? Dekat highway time tu. Bukanlah jalan raya, maksudnya daripada kedai mamak tu nak pergi balik ke hotel balik. Cuma jalan tu agak sunyi. Kami pusing cakap dengan kawan, kita dah lalu jalan ni, dah lalu dah ni 2-3 kali dah ni. Kebetulan time tu akak tengah demam. Lepas tu akak dah rasa ni dah. Kami satu kereta 4 orang, 2 depan 2 belakang. Cumanya antara yang kat belakang tu, ruang tengah tu ada kosong. Akak paling belah kanan tengok, okey, dia ada rambut panjang duduk belah tepi. Oh, dia penumpang situ. Tapi kawan-kawan akak lain tak nampak? Tak, akak tak bagi tahu depa. Akak kata cuba baca 3 kul, minta Allah tunjukkan jalan balik kita. Alhamdulillah lepas tu kami jumpa jalan balik. Kalau tidak kami duduk pusing tempat sama je lah. Kira daripada akak kecil tu, akak ada macam parents ada bawa pergi merawat ke apa ke? Pernah, sebab atuk akak sendiri pun yang merawat orang. Cumanya tak, orang kata apa, tak boleh, benda tu still nampak juga. Kira punca dia awal dia sebab apa? Ada macam atuk akak bagi tahu ke, perawat bagi tahu? Tak ada. Macam out of nowhere tiba-tiba. Memang boleh nampak. Sebabnya ini sejarah family adik akak yang bongsu tu pun boleh nampak sebenarnya. Okey. Akak dia boleh nampak. Dia boleh nampak. Sampai sekarang pun dia masih nampak. Cuma dia kata dia tak nak tutup benda tu. Sebab dia kata dia okey je. Dia dah biasa. Dia dah biasa. Saya tak boleh membayangkan lah macam mana kan. Sebabnya adik akak yang bongsu tu, kalau kat rumah kampung kami kan, belakang tu kan kebun getah. Kadang-kadang pukul 3 pagi kan, angin kipas kan tolak langsir. Selak langsir, Cik Po tengah berdiri pandang bilik dia dekat tepi nikah. Lepas tu dia balik, dia cerita kat Kak, semalam ada Cik Po tu intai bilik adik. Tak apalah, kita baca apa yang patut lah kan, lindung diri sendiri.
Kira dalam perjalanan kehidupan akak yang nampak, pernah ke cuba, ni saya tanya berkomunikasi ke? Tak Macam mana pernah. tak pernah? Sebab kat kena orang berani. Tak berani. Walaupun dah biasa nampak, tapi keberanian tu still takkan ada lah orang cakap. Sampai umur 21 tahun tu memang akak cakap dengan ibu, tak tahan sangat dah, kita pergi tutup lah. Sebab hari yang tu memang teruk akak kena. Sebab memang kena rasuk teruk kan. Histeria memang teruk lah. Ibu terus bawa pergi ke Darushifa, terus pergi berubat. Time tu minta dengan ustaz tolong tutup lah. Tak mampu dah. Kira last kejadian tu boleh cerita detail sikit macam mana buatkan akak rasa nak tutup? Sebabnya time tu badan dah tak sedap. Badan dah rasa lain. Lepas tu cakap dengan ibu, tak boleh jadi ni ibu. Sebabnya time tu yang jadi teruknya adalah bila setiap kali solat dia main depan muka. Ui. Dia tunjuk depan muka dia. Dia tunjuk muka dia. Muka memang nauzubillah, memang tak elok lah kan. Jadinya memang tak boleh nak solat. Solat macam mana pun dia tunjuk muka dia. Dah kali cakap dengan ibu tak boleh, sebab langsung tak boleh solat ni ibu. Kan. Terus ibu bawa pergi Darushifa, berubat kat sana, minta tolong tutup terus. Tak nak tengok dah. Apa proses menutup benda tu? Waktu pergi Darushifa tu ustaz minta bawa air, ambil air 1 botol semua kan. Lepas tu time tu akak dah tak sedar apa dah sebenarnya. Dah bukan diri sendiri dah waktu tu. Maksudnya waktu tu kena juga waktu tu. Sebab dalam badan kita memang dah sedia ada gangguan kan. So pergi sana berubat-ubat. Sewaktu dalam tu dah settle tu, baru dia tutup. Kita dah tak sedar apa dah. Ada explanation daripada ustaz tu? Tak ada. Cuma ustaz tu pesan jangan tinggal solat, jangan biar diri ni kosong, zikir selalu. Kalau rasa lain macam sikit, terus ambil wuduk, solat 2 rakaat. Itu je. Itu yang dia pesan lah. Okay. Saya sebab tadi sebelum interview Kak Ain dia tak dia bagi tahu detail tau, sedetail mana. Saya ingatkan yang macam guest-guest saya sebelum ni, macam senang nampak, ada banyak kelibat itu semua. Rupanya Kak boleh nampak secara orang cakap secara real lah, betul-betul depan-depannya tu. Ya. Lepas tu after akak ada cerita lagi tak sebelum menutup tu, ataupun kita terus proceed tu after tu? Selepas menutup tu alhamdulillah dah tak ada dah. Cumanya kita boleh rasalah kalau kata ada tu okey benda ni ada kat sini ada. Jadinya kalau rasa dah tak sedap tu ambil wuduk, sembahyang. Cumanya ini kisah orang kata apa, selepas beberapa tahun ditutup hijab tu tak sangka pula benda ni nak kena kat diri sendiri kan. Tahun 2021 time tu kerja. Yang ni memang kalau cakap ni sensitif sikit lah. Tak ada siapa sangka time tu, waktu tu baru dia balik daripada satu negeri kat Pantai Timur. Time tu memang dah rasa lain macam. Lepas tu ada yang tegur muka macam mayat hidup. Color muka tu memang macam mayat, dengan warna kelabunya, dengan pucat, warna macam mayat sebiji. Lepas tu semua dah macam kenapa ni kan. Lepas tu macam dah fikir kenapa kan dengan diri sendiri ni kan, kenapa. Lepas tu time tu awal-awal dah kahwin lah, suami pun perasan dia tu. Lepas tu dah cakap kita pergi try berubat lah kan. Merata-rata kami pergi, merata-rata pergi, tapi tak menjadi benda tu. Yang nampak macam mayat tu orang-orang yang terpilih je ke, ataupun semua orang rasa macam tu? Semua orang nampak muka Kak kenapa pucat macam tu? Dia pucat yang macam mayat, yang tak ada darah langsung. Akak tengok macam ni? Biasa, kita nampak biasa. Orang lain yang nampak macam tu. Okay. Kita nampak muka kita sendiri elok, tapi orang tengok macam mayat. Lepas tu dekat ada rasa macam malas nak buat kerja, semua malas. Kita dia macam mayat hidup lah. Malas nak buat itu, malas nak buat ini. Lepas tu ada satu hari tu ibu akak lah rasa ada benda tak kena. Dia kata, "Akak kenapa ni?" Dia tanya kan. Ibu kan, ibu naluri kan. Jadinya, "Akak kenapa ni?" Dia tanya kan. Tu kita pergi berubat nak. Jadinya ibu pun bawa, mula pergi ke Darushifa dulu, tempat yang biasa dah sebelum ni ada ni kan. Kata memang dah buat dah. Lama kami kat situ, lama 3 jam pun tak settle lagi. Tak dapat punca daripada mana, tak habis.
Lepas tu ada satu malam tu, kebetulan balik rumah, tengah nak cuci rumah. Time tu kan nak cuci rumah, husband buka azan. Sebab kami dah tinggal lama rumah tu, dah duduk rumah mentua sebab tengah tak sihat kan. Balik rumah, buka azan. Bila buka azan, jadi panas. Tak tahu lah. Badan rasa panas. Tak sedap. Cakap dengan suami, tutup sekarang, saya tak sedap. Itu akak secara sedar ataupun Time tu sedar lagi, cumanya badan dah sangat tak sedap time tu. Lepas tu cakap dengan suami, tolong tutup. Lepas tu husband, kenapa ni? Tanya kan, tak sedap, kita balik rumah ayah sekarang. Cakap dengan suami kan, dah tak sedap ni bukan kita dah ni. Lepas tu kemah balik barang, telefon ayah mentua lah time tu. Telefon ayah mentua, cakap dengan ayah, kami on the way balik semula ni. Pasalnya saya sendiri tak sihat, tak sedap. Kau tahu kita tak apa, ayah tunggu. Sampai dah keluar dekat pintu kereta, dengar ada satu pintu tutup. Akak baling, tengok tak ada pula, tak ada benda apa. Suami kata, masuk sekarang, masuk. Dah masuk tu, husband kata, dan dia tutup pintu tu, akak daripada rumah sampai ke rumah yang mentua, pandang dia tak berkelip. Pandang suami dalam kereta. Ish. Suami pula dia time tu tak tahu nak buat apa, dan dia buka ruqyah. Dia buka video ruqyah tu kan. Jadinya dia kata itu silap dia lah, sebab dia tak tahu nak buat apa. Jadi dia buka ruqyah. Dia kata daripada rumah akak sampailah ke rumah yang mentua tu, akak pandang tak berkelip. Bayangkan dalam setengah jam perjalanan, akak tak berkelip pandang dia. Yelah, takut lah. Okey. Tak berkelip langsung. Lepas tu husband agak kata, memang saya dah goyang awak ni, saya dah takut ni sebenarnya ni. Tapi tak boleh nak buat apa sebab kami berdua je dalam kereta tu. Masa akak dalam kereta tu, akak sedar ke tak yang akak pandang husband akak yang tu? Tak sedar dah. Memang time tu dah tak lost sedar lah. apa dah. Jadinya cumanya akak perasan memang waktu dalam perjalanan tu, memang perasan ada satu benda kat belakang kita tu dia ikut. Lepas tu husband call ayah tanya, ayah, Aina ni dah bukan diri sendiri ni. Dia kata kan, tolong ni lah. Dia kata duk pandang dari tadi tak berkelip-kelip ni. Ayah kata tak apa, bawa je. Sampai dekat lobi rumah, ayah turun. Ayah dah start orang kata apa, baca something, raut muka. Terus akak meracau kat lobi tu. Meracau teruk. Okey. Ayah kata waktu tu berat akak, dia nak gendong akak daripada lobi sampai ke rumah, ke kita punya rumah tu. Berat akak macam dia gendong, tak tahulah, dia kata sangat berat. Susah nak angkat pun. Bila benda tu ada dalam badan ke kan. Husband akak waktu tu pun yang memang kita tahu kemampuan dia kata memang berat, sangat berat. Lepas tu settle dekat situ terus ke macam mana? Masih berubat lagi ke? Time tu pukul 12. Pukul 12 emergency call ustaz waktu tu. Call ustaz yang tahu dekat area, dapatlah seorang ustaz tu. Kira yang ustaz sebelum ni dia tak boleh settlekan tak boleh sebabnya dah habis kan. Soalnya call ada lagi seorang kenalan ustaz. Ayah ada kenal seorang. Ayah call start daripada pukul 11 lebih time tu tak silap akak. Pukul 11 lebih sampai ke pukul 3 pagi. 3 pagi meracau. Memang bukan diri sendiri lah time tu. Memang dah bukan diri sendiri. Ustaz tu cerita, dia keluar je pada rumah akak, dia terus muntah. Ustaz tu sendiri dia memang cakap dia kata memang dia bukanlah tak boleh settle, cumanya kemampuan dia sekat itu saja. Maksudnya tak settle lagi malam tu? Belum. Ingat settle lah. Belum. Sebabnya waktu tu ada bersangkut paut juga dengan kita orang. Waktu tu kita orang kan tengah usaha nak dapatkan baby juga kan. Rupanya rahim akak pun diikat waktu tu. Maksudnya pelaku tersebut bukan setakat orang kata apa dengan akak je. Rahim kita pun diikat untuk tidak memberikan keturunan. Maksudnya time tu akak nak beranak pun tak boleh. Tak boleh mengandung. Tak boleh mengandung. Memang ada halangan dekat situ. Kira ustaz tu dapat scan benda tu lah secara tak langsung. So kita tahulah kat situ. Lepas tu kebetulan dah call bagi tahu bapak. Dah seminggu selepas tu bapak kat sini turun ke KL. Hari tu sepatutnya
bapa akak sebab dia tengok macam akak okey je. Lepas tu malam tu datang je maghrib, tengah makan, akak duduk, kan kita meja, akak duduk berhadapan dengan bapa akak. Bapa akak perasan sebab bapa akak ni jenis yang dia boleh dapat detect juga sebenarnya. So bapa akak dia duduk kat mana, dia sambil dia makan tu dia ada baca-baca sikit kan, nak tengok betul ke dah settle kan aku ni. Dia baca-baca, tiba-tiba kat meja makan tu juga kena. Pandang akak terus, mata akak terus dekat bapa akak, mengilai kat situ juga. Terus jadi bukan diri dia. Terus bukan jadi diri sendiri. Mengilai. Bapa akak daripada meja makan tu, bapa, ayah mentua dengan suami gendong akak. Berat, masing-masing tak boleh bawa. Macam hari tu lah. Macam hari tu juga. Gendonglah ke tengah. Lagi sekali pun kena lagi sekali. Itu pun lama juga. Lama nak settle. Lepas tu dah sampai itu pun memang orang kata apa? Sampai ustaz tu memang kata kemampuan dia sampai situ saja. Sampai situ je. Itu pun tak settle lagi. Macam budak sangat. Sebab setahun. Tempoh ni setahun akak hadap benda ni. Lama. Setahun ni. Setahun. Kira dalam setahun tu macam mana akak hadapi diri akak tu masa tu? Sebab kadang-kadang akak unconscious. Macam akak cakap kan, kadang-kadang macam kerasukan lah. Boleh katakan macam tu lah kan. Ya, betul. Kadang-kadang okey. Macam mana tu? Macam kehidupan akak semasa bekerja macam mana? Kucak-kacir. Boleh kata waktu tu kualiti kerja akak sendiri memang out. Memang out. Kita tak fokus, kita memang out lah. Semua benda tak jadi. Pernah jadi sesuatu kat tempat kerja ke? Hampir-hampir. Cumanya waktu tu kebetulan bapa akak ada. Memang hampir-hampir. Selepas pada tu kami pergi ke area Kajang, jumpa seorang perawat ni. Dan dia pun usaha juga. Cuma dia dapat detect satu je. Cari kat area kawasan tempat kerja akak, workstation akak. Cari? Dekat situ. Okay. So then esoknya perawat tu ada bagi satu ni lah, air kan. Pergi kat workstation, bapa akak macam-macam ni buka satu loka, penuh serbuk hitam kat dalam tu. Wallahualam siapa pelaku dia, kita pun tak tahu. Tapi penuh serbuk hitam dalam tu. Perawat tu cakap jumpa apa-apa semua barang tu bakar je. Maksudnya ada yang selama tu ada yang menghantar macam tu. Cuma kita tak tahu siapa, sebab selama akak berjumpa perawat-perawat ni memang tak pernah cakap siapa, walaupun tahu siapa, tapi kita tak dia orang tak dedahkanlah siapa yang buat kan. Cumanya itulah. Setahun tu memang kalau cerita memang susah lah. Akak cakap agak susah. Betul. Macam ni based on saya punya knowledge sebelum ni lah. Ada guest-guest yang beritahu yang kalau perawat tu memang betul-betul mengikut cara Islam, dia takkan bagi tahu siapa yang buat. Betul. Sebab punca dia satu, dia takut jin tu sendiri menipu dia. Sebab boleh jadi jin tu sendiri fitnah. Dia cakap, oh ni adik-beradik kau sendiri ni. Sebab dia takkan ni. Sebab benda tu pun nak menyesatkan kita kan. Betul. Boleh jadi dia tipu je kan. Dia suka hati je dia attack orang macam tu. Betul. Lagi satu, tak nak kita berdendam dan kita pun buat benda yang sama kat orang tu. Betul. Jadinya sampai kesudah kami pun tak tanya siapa. Dan kami biar je lah bapa akak sampai dia sampai. Memang akak sendiri pun terkejut tengok dalam loka akak penuh serbuk tu. Sampai kesudah kami pun tertanya serbuk ni datang mana. Almari orang lain tak ada, akak saja. Dia memang randomly dekat dalam almari, dalam laci tu, serbuk tu penuh. Ui, sebelum tu tak ada. Tak ada. Ui. Jadinya bila dah tu, itu yang lepas perawat tu cakap pergi tengok. Bila bapak buka aja terus penuh dalam satu laci tu. Lepas tu pergi kat area meja, ada satu benda lah yang bapak jumpa. Bapak kata tak payah pegang, kita pergi bakar. Pergi bakar terus lah. Yang akak tak tahu apa benda tu. Tak tahu. Terus bakar. Tapi kami dah settle kat situ. Rupanya belum. Walaupun dah jumpa, cumanya last sekali waktu tu sebab ibu akak rasa ada benda tak kena lagi. Ibu kata, lepas tu cakap, kakak ibu ada jumpa satu perawat ni dekat area kampung. Ibu kata kita balik berubat nak?
Lepas tu mula akak tak nak, sebab akak tak nak, akak bekah tak nak. Last kali ibu pujuk, jom nak balik kampung. Kan ibu masak sedap-sedap ni. Cumanya waktu tu siapa sangka walaupun ibu cakap macam tu, ada yang kata apa, dalam diri kita cakap, mak kau nak bawa kau ibu buat ni, bukan nak bawa balik, bukan nak kau balik sangat pun. Tapi akak ikutkan juga ibu balik juga, sebab kita dah tak tahan hidup macam tu kan. Balik pergi tu dalam pukul, time tu ibu bawa dalam pukul 4 petang. Pukul 4 petang pergi, 4 petang sampai pukul 8 malam baru settle benda tu. Cumanya perawat tu, alhamdulillah, waktu tu kita baru dapat tahu rupanya yang menghantar tu menggunakan 2 bom siam. Bom siam. 2 bom siam. Dan waktu tu waktu dia merawat tu, akak kan dah tak sedar kan. Ni ibu sendiri ceritalah apa yang dia nampak. Waktu tu, bayangkan waktu tengah merawat tu, akak jadi betul-betul macam mayat. Maksudnya keras, kaku, sejuk dan macam mayat. Sebab rupanya dia menggunakan air basuhan mayat tu sendiri untuk jadikan sihir tu. Ada sihir macam tu Ya. Siapa sangka? Orang kata sampai, orang kata kalau sanggup tu macam tu lah. Siapa sangka tak? Betul. Dah sanggup tu. Tak pernah dengar lagi lah kes yang macam ni. Itu jangan, ibu dengan bapa akak dan tu memang menangis. Dua-dua menangis sebab tak sangka kena macam tu. Kalau ingat balik pun akak sendiri bersedih lah sebenarnya, sebabnya kita dalam setahun tu mengata-kata berubat. Mengata-kata. Tapi tak jumpa juga punca, tak jumpa ni. Last sekali, akhir sekali baru dapat tahu rupanya, tapi tak tahu juga siapa. Cumanya dapat tahu yang menghantar tu 2 bom siam. Kira kan masa last tadi tu akak kata dah berubat, ingatkan dah settle lah after bakar benda tu kan. Macam mana mak akak boleh rasa macam ni belum settle lagi ni? Dia ada kejadian apa-apa ke? Dia bila telefon akak, suara lain. Kita rasa biasa, tapi suara dalam telefon tu dah lain. Cara kita bercakap dengan lain. Cara kita bercakap dengan ibu tu lain. Jadi dia kata macam belum ni, cakap belum ni. Jadinya terus ibu kata kita balik kampung berubat. Tapi akak sendiri tak ada rasa apa-apa, rasa macam dah settle lah, tak ada apa. Rasa okey je. Cuma yelah, ibu dapat rasa benda tu lain kan. Cumanya waktu tu masih rasa badan tak sihat, badan lemau. Lepas tu bila dah berubat tu, rupanya baru tahu dia sihir tu ikat rahim kita dengan rambut. Maksudnya ialah perawat tu cakap kan, ikat rahim tu. Dia kata sebab tu susah nak pregnant. Sebab tu kita ikhtiar lah macam mana pun susah. Dia ikat tu. Tapi tu lah, bak kata ibu akak, dia time akak jadi mayat tu lah memang dua-dua menangis. Sebab tak sangka bila nampak macam tu sekali orang buat anak dia kan. Kira masih tak tahu punca kenapa, siapa pun tak tahu. Tak tahu pada punca. dendam ke apa ke tak tahu lah. Sampai ke sudah tak tahu punca, tak tahu siapa, jadi kami biarkan je lah. Biarkan je. Lepas pada berubat tu, habis settle berubat tu, time tu dah lepas maghrib rasanya. Lepas maghrib, lepas isyak. Maghrib tu berhenti sekejap. Ustaz kata, perawat kata, pergilah solat dulu, solat maghrib dulu. Nak tengok kita ni okey ke tidak. Tak okey pun tanya. Selepas pada last pukul 8 lebih tu, baru settle semua. Perawat putuskan terus, orang kata apa, dia punya sumpah sihir tu kan, simpulan tu dia putuskan terus lah. Yang dekat rahim tu lah. Itu last lah. Kira baki daripada sihir tu. Betul, last. Adakah sihir tu daripada 2 bom yang sama? Dia sekali jalan ke dengan? Ya, betul. Satu yang ikat rahim, satu lagi yang guna sihir mayat untuk nampakkan kita muka macam mayat, dan kita malas bergerak macam mayat hidup. Tak nak buat apa, tak nak itu, tak nak ini. Saya tak sangka lah yang cerita akak ni akan ke arah ni kan. Kira punca yang bagi macam air mandi mayat tu dengan yang ikat rahim tu adalah daripada bomoh yang sama.
Dua bomoh tu Dua hantar bomoh. benda yang sama. Betul. Satu yang untuk ikatkan rahim kita, satu lagi yang guna air mani mayat tu lah. Jadinya bila last yang perawat tu, kaki akak lunjur sama macam mayat. Tangan kiam macam mayat, sama. Keadaan posisi macam mayat. Oh, tiba-tiba keras gitu. Ya, tiba-tiba keras, sejuk dan memang macam mayat. Tak bernyawa ya time tu. Oh, Ya. ush. Dia nafas terhenti sekejap. Saya pernah dengar tapi tak tahulah betul ke tak ataupun reject ke tak. Macam apa, ilmu kunci roh lebih kurang ke macam tu? Mungkin boleh jadilah. Akak pun tak pasti sangat sebabnya kami tak cari lebih dalam lagi pasal benda tu sebab ibu dengan bapa kalau boleh tak nak repeat lagi benda tu. Sebab dia kata benda tu paling sensitif lah dalam yang pernah jadi. Yang pernah jadi kan. Jadinya kalau boleh dia orang tak nak Nak tahu detail lagi tak dah nak apa ingat semua. lagi dah, tak nak gali lagi dalam lagi pasal benda ni. Just berubat je lah kan. Ya betul. Cuma nak sihatkan anak dia orang je time tu. Itu je fokus utama daripada waktu tu. So, kalau akak pernah dengar lah sihir kunci roh ni bahaya. Satu sebab orang ingat dia dah meninggal, orang tanam and dia akan kunci dalam masa beberapa jam macam tu lah. Lepas tu bila dah dekat dalam, bila dah ditanam tu dia hidup balik. So dia mangsa akan rasa terseksa lah that time. Uish. Saya tak tahu lah is it related ke tak. Sebab akak punya simptom pun macam berbeza kan. Sebab dalam masa setahun tu orang yang nampak akak macam tu. Ya betul. Cumanya sebab akak jadi macam mayat tu waktu last berubat tu dengan perawat tu. Itu yang kita perawat dapat tahu. Oh, okey, ini yang dia gunakan. Jadinya itulah. Cumanya last tu memang orang kata apa, ekstrim lah. Memang ekstrim. Cuma ibu dengan bapak sampai hilang kata lah waktu tu. Terkejut. Ni tadi kat live ada orang tanya yang air tu dikira badi mayat ke apa? Bukan badi mayat. Cumanya air tu adalah air mandian mayat. Dia ambil untuk gunakan sebagai ni lah medium sihir. Okey, betul. Sama macam minyak pengasih, minyak dagu Ya, kan. lebih kurang macam tu. Gunakan tu sebagainya. Ya, betul. Ada lagi kak yang akak nak luahkan lagi bagi kita? Story tak ada. after that. Kira lepas dah berawat malam, kira alhamdulillah start settle lah. Alhamdulillah. Cumanya lepas pada berubat tu seminggu jugalah ambil masa untuk recover balik. Badan memang confirm lah sakit-sakit. Macam kena langgar. Memang sakit-sakit badan. Sakit-sakit. Sangat sakit. Seminggu juga ambil masa untuk recover balik. Lepas tu ambil masa. Jadi macam kita bila jumpa orang, kita jadi takut tau. Jadi takut sebab macam kau kan yang buat aku Kau kan yang buat aku. Kita akan fikir macam tu. Kenapa Jadi akak jadi takut dah jumpa orang. Macam anxiety something. Ya. Ambil masa jugalah. Ambil masa. Jadi takut. Lepas tu memang husband cakap waktu tu ambil masa, rawat diri sendiri dulu. Kan, cari balik diri sendiri. Jangan bagi jiwa ni kosong. Solat jangan tinggal. Rasa apa-apa yang pelik, ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat. Itu je ubat dia. So far dari segi gangguan apa semua lepas tu tak ada ke? Alhamdulillah tak ada. Cumanya orang kata apa, kalau macam contoh ada kita nampak orang kena gangguan, akak tak boleh mendekat. Sebab benda tu confirm kat kita balik. Pasalnya kita dah ada lorong tu. Ada pernah dengar juga kita dah ada lubang tu kan. Jadinya suami kata kalau macam contoh ada nampak orang kena gangguan ke apa, jangan dekat. Tinggalkan tempat tu cepat-cepat. Itu termasuklah tempat-tempat yang ni lah, betul tak? Betul. Tempat-tempat yang dikabarkan ada tu, ada benda ni. Betul. Tempat-tempat yang panas lah orang kata. Betul, tempat-tempat panas. Sebabnya kalau macam tempat-tempat panas, akak akan rasa macam dah start rasa, dah start dia naik kat sini. Hilang keawalan sikit, terus kena. Sebab kita dah memang ada lubang tu kan. Jadi cepat kena. Okay. Kita ni nak dengki lama mana. Kita hidup pun kat dunia pun lama mana hidup. Jadinya kalau katalah tak suka sangat orang pun, janganlah sampai menduakan Allah. Jangan sampai mensyirikkan. Jangan sampai buat benda-benda khurafat macam tu tak. Kita punya perjalanan kat akhirat lagi panjang. Betul. Dunia kejap kan, 60-70 boleh lama kan. Sungguh. Buat orang kat dunia ni, kat dunia ni sekejap je. Perjalanan kat akhirat tu panjang. Banyak lagi urusan yang nak kita jawab kat sana kan. Betul. Satu lagi bila kita buat benda khurafat ni, kita tak tahu nak cakap kan, kita jadi sampai beraninya kau pergi ke tahap itu. Cumanya kepada pelaku tersebut, kita pun dah tak, kita dah move on. Siapa-siapa pun yang buat waktu tu,
akak dengan husband akak dengan family akak, kita orang dah maafkan pun. Kami pun tak tahu siapa. Kami dah move on dah. Alhamdulillah. Kepada orang yang ada situasi macam akak yang masa awal-awal tu, which is orang yang terbuka hijab dia, benda semua tu, akak ada pesanan ke untuk dorang? Maybe dorang pun mencari solution sekarang ni. Maybe ada orang yang sama situasi yang tak tahu nak buat apa. So memang boleh pergi merawat ke benda tu? Boleh, tapi kena pastikan diri sendiri nak dirawat dulu. Kena pastikan diri sendiri nak dirawat. Kalau macam contoh kita nak pergi rawat tapi diri tak nak dirawat, perawat tak boleh buat apa-apa. Atas kerelaan diri jugalah. Betul. Okay. Sebab macam akak tanya adik akak sendiri, adik akak kata dia memang tak nak. Dia okey je. Sampai sekarang lah. Kalau kadang-kadang kita orang balik kampung kan, kadang-kadang kita orang duduk kat depan tengok TV. Kakak ada benda tengah tengok awak tu kat depan. Biarlah. Lantaklah dia. Sekarang akak tak nampak lah. Biarlah dia tak kacau kita, biar je. Selain tu ada lagi ke pengalaman? Banyak sebenarnya. Tapi sebelum saya lupakan tadi kan, sebelum tutup hijab tu sebenarnya banyak. Sebab macam contoh antara salah satunya lah yang paling akak ingat sampai sekarang. Okay, dekat asrama kita kan sementara nak tunggu makan malam kat kafe, kan kita tidur dulu. Akak waktu tu kan kita kat asrama kan katil double decker. Akak katil atas, akak tidur. Dalam pukul 5 saya cakap, pukul 5 ke pukul berapa tah, akak rasa ada orang cuik kaki. Okay. Ada orang cuik kaki. Lepas tu akak buka mata, akak tengok, time tu akak tengah berpaling kat sebelah kiri. Buka je mata, akak nampak ada orang pakai semua serba putih dan muka dia semua putih, tengah tenung. Sebelah akak? Ya, tengah tenung. Okay, macam nak sambung tidur ke apa ni? Sambung tidur balik. Sebab benda tu kita dah biasa nampak. Jadinya benda tu saja je tu. Sambung tidur balik. Bila buka mata, okey dah tak ada. Okay. Rupanya time tu dah pukul 6 lebih dah. Dah pukul 6 lebih. Jadinya time tu bukan time yang sesuai untuk tidur. Bangun, terus mandi apa semua, solat, terus pergi makan. Time maghrib lah tu. Dah dekat nak senja dah kita tidur kan. Cuik kaki. Tiba-tiba buka mata. Okey, baiklah, faham. Banyak sebenarnya. Ingat tak dulu waktu kita kat asrama, kita kan selalu ada buat satu waktu program, apa kita panggil apa? Apa tu? Bukannya awal-awal dulu, awal-awal masuk asrama sekolah, orientasi. Kan kita kan ada night walk kan. Night walk ni kita punya pattern night walk dulu lagi seram daripada sekarang. Seram. Kami daripada dataran perhimpunan tu, kena berjalan masuk ke Dewan. Memula agaknya kan, sebab dia orang kata kalau nampak ada benda sergah tu, sini-sini je tu, kami saja nak ngusik. Tapi bila kat lalu nak masuk ke Dewan tu, kan sebelum masuk Dewan ada satu lorong kat tangga. Bila kat lalu sergah. Dia sergah. Ada benda sergah. Tapi tu bukan sini akak. Macam mana akak tahu? Sebab rupa dia lain. Rupa dia lain. Tu bukan sini akak. Lepas tu akak cakap kawan akak ke depan, jalan cepat sikit. Kita lalu je. Sebab time tu akak dah tingkatan 1, betul-betul baru masuk. Time tu pula kita pun baru nak adjust dengan kita punya nampak dengan banyak benda ni kan. Jadinya macam jalan cepat sikit. Aku nak lalu cepat kan. Dah masuk Dewan tu pula, silapnya waktu tu adalah kita buat night walk masuk dalam Dewan. Dia nak buat tema-tema macam seram juga sebenarnya. Yelah, nak takutkan student kan. Ya, betul. Uji keberanian kononnya. Senior perempuan semua berdiri atas kursi pakai telekung. Okay. Pasang lilin kat tengah-tengah. Akak time tu dah tak sedar hati dah. Lepas tu akak cakap malam ni mesti ada yang kena punya. Pop, betul ada yang kena. Kata sebab memang betul, sebab akak memang nampak waktu kita nak masuk tu, benda yang segah tu bukan sini akak. Dah tahu ada something kat situ. Yang orang lain tak nampak, tu tak tahu kan. Terus stop terus malam tu night walk, balik dorm masing-masing. Itulah antara yang last night walk akak, yang waktu akak dekat diploma. Kami buat night walk dekat tengah-tengah bendang. Akak nampak kiri kanan
kiri kanan ada lembaga hitam besar-besar kiri kanan. Duduk je dekat situ tengok. Sebab kita boleh nampak kan, jadinya kami tengok je lah, tengok. Esoknya kami pergi balik tempat tu, akak tengok kosong, tak ada apa pun. Apa pun dia tengok aku semalam. So okay, fahamlah dekat situ. Fahamlah, okay, baik. Banyak lagi sebenarnya ni. Ni last question lah saya tanya akak. Kan akak nampak benda tu randomly. Kalau orang tu ada something which is macam saka ke apa, akak boleh nampak ke personally masa yang akak terbuka hijab tu? Yang tu tak boleh. Tak boleh. Yang tak boleh sebab kita random je nampak dia nak tunjukkan diri dia, dia tunjuk lah. Dia macam contoh waktu tu akak baru balik pada outstation. Kita tidur kat satu tempat ni. Badan tengah penat, nak tidur, tiba-tiba dia main tarik selimut pula dengan kita. Dia tarik selimut, kita tarik, dia tarik balik. Kita tarik. Dia main tarik selimut dengan kita malam tu. Badan tengah penat nak tidur ni. Saya kata saya nak tidur, jangan kacau. Saya tengah penat ni. Lepas pada tu senyap. Tapi itulah, dia tak main selimut, dia main lampu. Dia kira dia macam dia mengusik akak sebab dia tahu akak tak nampak dia. Ya, dia tahu, betul. Oh. Dia tahu kita boleh nampak dia. Cakap dengan dia, saya tengah penat, saya nak tidur, jangan kacau. Tapi itulah, tak tarik selimut, dia main lampu. Kejap-kejap dia main pintu bilik almari. Dia buka ni, kata malah layan lah, tak larat lah. Kalau saya tak tenang je. Tapi Alhamdulillah setakat ni sekarang ni dah ditutup kan hijab tu kan. Alhamdulillah. Cumanya bila ada sampai kat satu tempat, kita dapat rasa macam dah lain sangat naik kat sini, kat leher ni, terus gerak. Akak akan elakkan terus gerak je. Macam kata dia, bila dah ada lubang tu senang lah kan. Better kita elakkan daripada mendekati tempat-tempat yang betul. Antara yang terbaru lah, akak pernah pergi tempat yang macam tu. Ada satu surau dekat salah satu stesen MRT. Akak pernah singgah time tu. Time tu akak seorang je. Akak seorang nak solat maghrib. Bentang sejadah dah ni. Dah ambil wuduk. Time tu akak dah rasa lain. Bentang sejadah aja, terus naik kat leher ni. Okay, tak boleh ni. Tak boleh. Sebab rasa sunyi lain macam. Sunyi sangat. Padahal kat luar ramai orang ni. Sunyi. Lepas tu keadaan tu dah lain dah. Kita tak boleh kat sini. Keluar, cari solat dekat stesen yang lain. Tak apa tu, esoknya akak pergi lagi sekali surau tu. Tak sama macam semalam akak pergi. So maksudnya waktu tu dalam surau tu ada benda yang kita tak nampak. Ada benda lain lah. Maksudnya bukan benda tu menetap kat situ, tapi kebetulan masa akak ada kat situ, benda tu ada benda something kat situ. Mungkin. Okay, rasanya itu je untuk hari ni. Terima kasih Kak sebab sudi masuk ke podcast saya. Untuk korang yang kat luar sana, kalau ada confession, tak tahulah, maybe ni akan jadi a series part of kita punya seram setempat, sebab ini pun first time kita ada sesi confession macam ni. Kalau korang berminat untuk menjadi guest kita, korang boleh DM kita orang kat TikTok ataupun di Instagram. Nanti beritahu korang location. Buat masa sekarang kita masih tak ada studio lagi. Doakan kita orang untuk ada studio supaya memudahkan untuk guest-guest datang. Kalau korang ada cerita seram, kalau korang ada location untuk kita orang datang shoot, sebab kita akan pasal lighting apa semua, korang just DM je kita orang. InsyaAllah nanti mana yang sesuai, saya and team akan pilih lah siapa yang boleh join kita punya podcast kali ni. Okay, terima kasih Kak. Terima kasih juga. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okay, jangan lupa subscribe, like and share. Korang boleh komen apa pendapat korang, ataupun ada cerita seram ke, ada yang related dengan cerita Kak Ain tadi tu, korang boleh komen kat bawah. Okay, kita jumpa lagi dalam next episode Seram Setempat. Bye-bye. Penduduk kampung Bukuk Masjid Cinderiang Perak dipolis syahadat tiada sebarang unsur jenayah dikesan, namun tinjauan berterusan tetap dilakukan. Sementara itu, Ketua Polis Melaka Dato' Sri